Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Jalal Zaiki dah bersedia semangat untuk Jat Ihsan TV. Dah pergi Mersing, kru produksi pun dah sampai. Apa lagi? Kenyang perut senang hati. Tapi saya masih lapar, jom kita makan dulu. Alhamdulillah, kita bila dah kenyang ni kita dah senang hati kan. Dan lepas ni kita tidur lah dalam van nak bagi sementara nak sampai ke Mersing tu dia lama juga. Jadi apa lagi? Rehatlah dulu. Jom. Sampai ke sini. Dalam listrik. Tapi sampai tu kita jumpa dengan seorang sahabat yang saya personally baru kenal, tapi tim ada yang dah kenal dengan Sol. So Sol lah yang basically orang tempatan yang membawa kami sekitar Mersing dan pergi pantai selepas tu kan. Kemudian bawa makan dulu lah. So saya pun berkenalan dengan orang tempatan sikit-sikit dalam 4-5 orang. Alhamdulillah, lepas 6 jam macam tu dah sampai di Mersing. Tapi apa-apa kita nak rehat kejap sebab lepas ni petang ni kita nak buat beberapa aktiviti di sekitar mana Mersing ni lah. So termasuk travelog yang sebelum ni pun dia lebih menarik bila saya boleh belajar tentang culture satu tempat tu. Walaupun kita dekat Malaysia, tapi negeri yang berbeza dengan bahasa pun ada perbezaan sikit. Taklah macam berbeza macam dekat Sabah, Sarawak. Tapi Johor pun ada bahasa-bahasa dia yang sedikit berbeza dengan kita. So macam tadi pun kita pergi makan pun, saya suka spend masa sikit dengan pekerja dekat restoran, dengan owner. Walaupun dia orang tak kenal pun saya, tapi kita nak bermesra dengan masyarakat setempat tu. Macam mana cara berfikir ke, benda-benda yang mungkin berbeza sedikit daripada kita. Dan falsafah yang saya pegang ialah setiap orang yang kita jumpa tu mesti saya kena belajar satu benda at least daripada dia. Macam itulah, sama ada yang baik ataupun yang buruk. So benda pertama yang kita buat bila sampai selepas check in hostel semua ialah kita pergi ke pantai. Okey, ini lokasi pertama kita di Mersing. Dan aktiviti kita yang pertama yang kita nak buat ialah connecting with the nature. So biasalah kalau kita pergi pantai, benda yang boleh menenangkan kita ialah bunyi lautan. Dan pastinya kita nak healing dekat sini. Sebenarnya pantai yang kita pergi tu bukannya bertujuan nak pergi cuci sangat pun. Yang ada di pantai Mersing ni, sekali pandang nampak Masya Allah bersih, indah, dengan desiran ombak yang begitu menenangkan. Dan kalau saya boleh bawakan anda bau dia pun, bau laut ni, dia memang mengasyikkan lah. Dia lebih kepada orang pergi pantai nak healing, nak tengok ciptaan Allah dengan bunyi desiran ombak yang begitu mengasyikkan, dengan sentuhan kaki kita dengan pasir-pasir putih yang cantik kan. Tapi bila kita berjalan-berjalan tu ada pandangan yang agak kurang menyenangkan, iaitu sampah-sampah. Sebenarnya sepanjang perjalanan kami di pusat pantai ni nampak bersih. Tapi biasalah dalam setengah tempat tu mesti ada pihak yang kurang bertanggungjawab. Macam inilah nampaklah sampah-sampah ni. Tapi tak apa, kita yang ada kesedaran, kita kutiplah bersihkan alam sekitar. Sebab ini menunjukkan ihsan kita pada alam. Dan obviously bila benda yang cantik dicampurkan dengan benda yang kurang enak, yang boleh dibuang, boleh di-eliminate. So itu yang saya dan the whole team ambil keputusan. Okay, apa kita bersihkan, sebab benda ni simple. Sambil-sambil kita jalan, sambil-sambil kita healing, kita boleh buat something yang membantu menyemarakkan rasa cinta kepada alam sekitar.
Dan macam sambil-sambil kita buat benda yang nampak macam simple, tapi saya ada refleksi yang tertentu lah. Contohnya macam bila kita kutip sampah tu, kita perlu menundukkan diri, kena nak mencapai sampah-sampah di bawah. Jadi falsafahnya ialah kita menundukkan ego kita yang dalam diri kita untuk membersihkan suatu tempat daripada kotoran, dan reflect juga kepada hati kita yang sebenarnya banyak kotoran dan memerlukan kepada tazkiyatun nafs, istilahnya iaitu penyucian jiwa. Dan tazkiyatun nafs ni dia ada dua elemen penting, iaitu yang pertama ialah membuang diri kita, jiwa kita daripada akhlak yang buruk, sifat-sifat yang keji. Dan yang kedua ialah untuk menyemai dengan akhlak yang baik. So dia ada dua komponen dalam tazkiyatun nafs tu. So macam berbalik kepada pantai tadi tu, kita nak mencantikkan satu benda, pantai yang memang secara lumrahnya dah cantik, tapi disebabkan oleh sampah-sampah tadi tu, kalau dari segi tazkiyahnya tadi, kita membuangkan kotoran-kotoran tu yang jelek kepada menjadikannya sebagai satu benda yang cantik lah. Lepas tu barulah kita fikir nak tambah hiasan ke apa ke, berbalik kepada lumrah dia tadilah.